Aku dah sampai dekat Pizza Anggun. Aku ingatkan Pizza Anggun ni kat mana? Weh, Pizza Anggun ni orang Melaka. Aku sama ni beli kat dalam TikTok. Ingatkan dia orang KL ke orang mana. Dak Pizza ni orang Melaka je. Dia dah 15 tahun tau jual tudung sarung. Engkau tahulah aku ni kan memang pakai tudung sarung. Memang tayat hati aku, hidup aku dengan tudung sarung. Engkau kenal Mak Rentan dengan tudung sarung kan? Kau tengok orang kaya, 2 beg bawa. Penuh duit dalam beg ni tau. Nak shopping apa? Tudung sarung lah. Oi, tudung ni RM39. Nama butik tapi tak mahal. Aku ingatkan mahal. Bagus betul lah So orang Melaka, kalau yang jenis suka-suka tudung sarung ni macam mak, kau datanglah sini bawa mak-mak kau, mak mentua kau. Engkau kata mak mentua kau tak sayang kau. Kau tak reti ambil hati dia. Belilah tudung sarung. Kat engkau, kita punjuk yang kita ni kaya. Kita biarkan biral-biral kita nampak miskin, kita nampak kaya. Belikan dia tudung kat sini tau. Terletak cantik weh. Dia punya ni cantik. Nampak terletak Ini dagu ni aurat Ingat dagu kita ni aurat Time-time mak pakai tudung sarung ni mak rasa Weh, tudung ni paling hot selling dia kata. Aku tak tahulah betul ke tidak. Kadang-kadang dia nak menjual, dia pandai dia kata hot selling. Tapi murah. RM299. Murah no Aku tak boleh kalau tudung-tudung murah ni. Mak memang berkenal lah kalau tudung murah. Lawa weh. Sebab uning dia terletak. Ini janganlah basuh mesin. Kau nanti kata, Akak kenapa dah tak letak? Aku tanya kau basuh pakai apa mesin? Memang nak kena sebab aku ni encap-encap je. Kau tahu tak encap-encap macam mana? Encap-encap atau orang tak hidai. Ni tak nampak cermin ke depan sangat. Ni dah nampak muka manusia aku kan. Kak, kenapa pegang beg 2? Dalam ni duit banyak sebab nak beli borong tudung Sebab tu pegang je kepek duit ni. Lawa kan? Maklah orang Singapura kalau datang berbas-bas, beli banyak. Kita orang Melaka jangan buat malu lah. Belilah banyak sikit. Yang ini tudung apa nama ni? Tudung Raudah. Tudung Raudah nama dia ni. Lawa weh. Dia ni buat tudung ni semuanya buat sendiri tau. Ini dia memang design ni semua dia punya. Tak ada kedai-kedai lain, tak ada. Cantik Raudah ni. Lawa terletak RM69 cuy. Lawa. Ini kalau korang beg lemak pula lah, duit banyak pun letak je lah tepi, lantak lah dia Korang kalau suka pakai tudung sarung memang patut datang kat sini. Jahitan dia kemas weh. Kau tengok jahitan dia kemas nampak cantik, terletak elok. Kau nak dagu ni ke depan boleh, nak dagu ni ke belakang pun tak ada masalah. Ikutlah keselesaan kau. Siapa yang nak pergi umrah, pergi haji dah lepas kan. Siapa yang nak pergi umrah, korang boleh beli yang ini. Yang ini RM89. Lepas ni nak naik harga tau. Baik kau beli sekarang. Warna ni cantik-cantik weh. Ni nak buat semayang pun terus boleh. Yang ni RM65. Cantik kan? Sorry lah, aku ni tak pakai anak gambut. Tak pakai anak gambut. Aku ni tak pakai sekop. So nampak sikit lah. Kau nanti kan aurat ke aurat? Ya, nanti kan aku kat rumah aku pakai lah sekop. Sekarang tak bawa sekop sebab nak ceterai tudung ni. Lawa. Mak in love Lawa. Yang ini kain chiffon. Terletak tak terjatuh, tak elok. Goyang pun dia tak bergerak. Ada pakai tudung kalau kau goyang, kau tak pakai sekop, dia bergerak. Yang ini nampak? Rara. Nama tudung ni Rara. Macam cerita Chandra Muki pula aku ingat Tudung ni semi instant dia kata. Kau sarung macam ni, lepas tu kau boleh lilit mudah. Korang yang kerja-kerja office tu belilah tudung ni. Kalau bangun lambat ke, semua dah senang. Lawa weh. Kalau suami kau kata, you ni asyik pakai tudung sarung je, jangan. Kau jangan tunjuk yang ni tudung sarung. Kau buat tudung ni. Kau beli yang ini. Yang ni macam yang ni instant kan. Terus cantik, terletak. Post. Dah siap yang? Mana tahu dia bawa kau pergi candlelight dinner ke. Kau tawanlah hati dia. Jangan bagi paket cili yang tawan. Kita kena tawan. Akak, saya tak pakai lah tudung sarung. Not my class. Lantak kau lah labu. Tapi kita ada tudung bawal juga. Tudung bawal ni harga dia RM99 daripada RM120. Batu dia shine bright like a diamond batu dia macam batu Swarovski. Tapi bukan. Tapi lebih kurang lah adik-beradik. Mak dah membeli. Korang siapa yang suka tudung sarung, janganlah lupa datang kat sini weh. Datanglah dekat butik Pizza Anggun ni. Baju tudung-tudung dia lawa. Tudung sarung dia tau, bukan macam makcik-makcik punya sarung. Lawa. Dia buka setiap hari pada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Datang tau shopping. Aku dah shopping, korang bila lagi? Aku tengok banyak mak beli Berentan mak.